Di sebuah negara yang setiap paginya bermula dengan harapan, makanan dijaga, bekalan dipelihara, dan disitulah tenang atau resahnya sebuah keluarga. Dan disinilah perjalanan kita bermula. Industri ayam dan telur berdiri sebagai tonggak utama dapur negara. Setiap ekor ayam yang membesar bukan hanya hasil ternakan, tetapi hasil keyakinan bahawa negara ini mampu berdikari dalam menyediakan makanan paling asas. Sebenarnya rasionalisasi ini bukan matlamat kita pun. Matlamat rasionalisasi apa pun komoditi pertanian ini adalah untuk kita meningkatkan daya saing. Kerana apabila subsidi itu dikuatkuasakan, akan ada berlaku market distortion. Walaupun yang harga rendah, tetapi sebenarnya harga itu dibantu dengan subsidi. Macam kita tahu tadi, bukan sangat besar. Pada peringkat awal mungkin subsidi perlu, tapi apabila situasi itu telah kembali normal, maka kita perlu membuat satu tindakan yang berani, yang wajar dan yang menguntungkan semua pihak. Ramai antara kita yang punya kilang dan tidak mempunyai ladang. Jadi bila isu ayam di peringkat ladang mahal, mereka akan menghadapi masalah tidak boleh compete dengan penternak-penternak ayam. Tapi bagi kita di BISMI, apabila kita melakukan perniagaan ayam tadi tu, kita diberi satu idea oleh seorang penternak ayam. Dia kata, you dah ada market, why not you bela ayam? Namun bertahun lamanya, industri ini diuji tanpa henti. Kos pengeluaran yang meningkat, bekalan global yang terganggu, dan operasi yang semakin menuntut ketelitian. Pada masa pandemik hari itu, kita berhadapan dengan harga dedok yang sangat tinggi disebabkan harga soya, jagung dan sebagainya sangat tinggi. Apabila akhirnya kita sampai pada masa kini, kita sendiri produce dedok. Kita beli raw material dan itu menyebabkan kita semakin boleh bersaing dengan player-player yang besar. Dari segi kajian mengenai ayam, memang Madi telah memulakan sejak sekian lama sebenarnya untuk melihat pertama ayam baka sendiri dan juga dari segi pemakanan ayam. Dan sehingga kini sebenarnya kita ada menghasilkan beberapa formulasi makanan ayam yang mana kita dapat mengurangkan kandungan jagung dan juga keperluan soya yang diperlukan untuk dijadikan makanan ayam. Masa COVID tu, kos kita terlampau tinggi dan shilling price tu membuatkan kita agak struggle. Dan Alhamdulillah subsidi tu sangat membantu peternak-peternak pada masa tu. Dan sekarang pun kita tengok banyak peternak, kita mengharapkan bantuan dari segi DBS tu lebih kepada sentiasa support. Maksudnya pemudahkan cara macam mana kita nak grow, kita nak bina ladang baru, kita nak expand kita punya farm, kita nak convert daripada open house, maksudnya sistem ladang terbuka yang tradisional ke sistem yang lebih konvensional, sistem tertutup, closed house. Supaya dengan adanya closed house ini, kita dapat mengelakkan masalah-masalah lalat, masalah-masalah pencemaran bau. Kebiasaannya kalau kita bercerita berkaitan dengan supply production yang berkurang dalam market, sama ada isu penyakit dan isu kualiti makanan itu sendiri yang mengganggu secara overall pertumbuhan ayam di satu Malaysia. Termasuklah juga dari segi support kawasan setempat andai kata berlakunya blackout dan sebagainya, turut memberi kesan kepada pertumbuhan ayam tu. Secara tidak langsung production sustainability pun akan berkurang. Jadi pada masa tu ada foreign workers yang balik. Jadi kita sendiri pun ada ladang yang kita terpaksa tutup sebab kita tak cukup pekerja. Kerajaan juga memberi subsidi pada masa tu sebab nak menyemarakkan lagi industri yang telah menguncup pada masa tu. Jadi selepas kerajaan memberi subsidi itu, selama 2 tahun memberi subsidi, industri ayam tu grow semula. Dan dari situlah menyebabkan harga ayam tu telah menjadi stable sekarang.
Melalui intervensi bersasar, kos ditampung, beban diringankan dan keyakinan penternak dipulihkan. Telur ialah sumber protein mampu milik negara dinikmati setiap lapisan masyarakat. Dari dapur rumah hingga ke meja makan harian, ia hadir dalam pelbagai masakan, ringkas namun bermakna. Walau bagaimanapun, yang paling mencabar bukan hanya menghasilkan telur, tetapi memastikan ia sentiasa ada di meja makan setiap keluarga. Cuaca mainkan peranan penting. Dari segi ayam tak ada masalah. Mulan telur tu tak sama. Cuma kita ada memberi kesan kepada pihak logistik. Bagaimana kita untuk menghantar telur ke suatu lokasi kiranya berlakunya banjir. Jadinya kita ada satu tim dipanggil Risk Assessment Team. Kita menilai risiko. Tahap risiko di mana sesuatu berlaku. Contohnya sebelum monsun, kita dah sebulan sebelum tu kita dah ada satu tim. Untuk pastikan perancangan yang telah dirancang dapat dilaksanakan. Khususnya pengguna-pengguna yang terkesan di Pantai Timur yang terlibat dengan banjir. Mereka setakat ni mereka masih belum ada satu komplain mengatakan telur tak ada. Termasuk kita perancangan kita berhasil lah. Bagi memastikan telur ni masih lagi berdaya saing dengan harga yang kompetitif, maka kita telah input all the teknologi lah. Dan juga bagaimana kita menghasilkan pelbagai jenis SKU atau jenis-jenis produk. Sebelum ni mungkin ada 10. Selepas subsidi kita tingkatkan pelbagai jenis SKU bagi memastikan pengguna ada demand. Kita sendiri dah tahu bahawa teknologi sentiasa berkembang di satu zaman ke satu zaman. QL juga tidak mahu ketinggalan untuk memastikan kita akan menggunakan teknologi yang terkini, khususnya bagaimana untuk menghasilkan telur bermutu tinggi. Dalam aspek memberi makanan, kita menggunakan sistem teknologi automation system, feeding system, auto feeding system di mana kita ada penjalan secara automatik dan juga kita ada grading machine yang begitu canggih sampai kita boleh detect keadaan telur kotor sebagaimana sampai jeruk ada certain percentage pun kita boleh detect. Itu ada T yang kita pakai lah. Dan pada masa sama juga, kita hantar pekerja kita untuk training untuk pastikan mereka alert, mereka tahu, mereka faham tentang penggunaan automation system. Walaupun banyak cabaran daripada tahun 1988, kalau saya nak cerita tentang cabaran tu, itu hanya sebahagian daripada cabaran. Tapi kita jangan rasa takut untuk masuk ke dalam industri. Tetapi kalau nak masuk tu mestilah kena berpasukan. Kita tak boleh buat seorang-seorang. Industri ayam ni adalah salah satu food security yang paling penting di Malaysia. Sebab apa? Kalau dari segi makanan ni, salah satu sumber protein adalah ayam adalah yang nombor satu di Malaysia. Dan kita harap KPKM melalui DVS dapat membantu kita dari segi memudahkanlah kalau kita nak expand, kita nak kembang. So harap dapat dipermudahkan. Harga yang stabil hari ini adalah hasil pertimbangan yang berlapis. Keputusan yang dibuat jauh sebelum tekanan dirasai rakyat. Di pusat pentadbiran negara, ada suara yang mengawasi keseluruhan peta makanan kita. Suara pimpinan kerajaan di bawah KPKM yang melihat setiap angka bukan sekadar statistik, tetapi sebagai gambaran kehidupan berjuta keluarga. Apabila kita nak buat apa-apa dasar, maka proses tu kena kita ikut secara A, B dan mengikut turutan dia. Dalam kes kita nak merasionalisasi subsidi, memang kita pun sebenarnya tak berapa yakin sama ada industri boleh ke tidak bagi kerjasama pada kita kerana faktor-faktor untuk memastikan pengeluaran telur walaupun kita nampak mudah, tapi faktor-faktor yang menyebabkan harga itu kekal, stabil itu adalah faktor luaran. Tetapi apabila kita lakukan proses dengan betul, yang pertama adalah kajian, yang kedua data, yang ketiga libat urus dengan industri, dan kita yakinkan pembuat keputusan bahawa ini adalah keputusan yang tepat,
untuk kerajaan dan untuk rakyat kerana segalanya telah kembali normal dan kita bukan lagi berada pada fasa krisis COVID dan sebagainya, maka kita laksanakan. Kini ladang tidak lagi berperang sendiri. Dasar berdiri di belakang mereka, mengiringi setiap usaha yang menghidupkan bekalan negara. Ayam kembali stabil, telur kembali mencukupi, dan rakyat kembali membeli tanpa rasa takut akan esok. Dari segi baka ayam, Mardi sebenarnya telah mempunyai baka ayam kampung original, iaitu ayam saga, yang mana ini betul-betul ayam kampung yang jantannya daripada Kedah dan yang betina daripada Johor, dan kita pun telah membuat proses breeding untuk menghasilkan ayam saga, dan sekarang ni ayam saga memang tersedialah untuk peternak-peternak untuk menternaknya. Dan kalau kita lihat juga, Mardi sekarang sedang berusaha untuk membuat kacupan antara ayam saga itu dengan ayam daging biasa. Benih yang melibatkan ternakan macam anak-anak ayam yang kita import dari luar untuk menghasilkan ayam pedaging dan penelur sangat besar. Kita punya input ataupun kos kita untuk kita mendapatkan input daripada luar menyebabkan balance of trade ataupun imbangan dagangan kita selalu defisit lah. Jadi pada tahun ini, tahun 2025, Majlis Benih Negara sudah ada platformnya kan untuk kita bincang isu bagaimana untuk kita mengindustrikan industri benih ini. Dan saya lihat pada tahun ini kita telah pun bermesyuarat sebanyak 2 kali. Kita menjemput pemain-pemain termasuk daripada industri benih dan juga daripada IPTA untuk sama-sama kita berfikir macam mana untuk kita majukan. Dan kita telah melihat usaha yang telah lama dibuat sebenarnya, ayam saga, ayam tempatan, ayam kampung kita, tetapi dia ada potensi untuk kita menghasilkan benih ayam saga untuk kita komersialiskan, dan mungkin dalam peringkat skala industri apabila dia berpotensi untuk dikomersialiskan, dia akan bagi pilihan dengan apa yang kita ada, iaitu ayam pedaging biasa dengan ayam saga. So usaha-usaha yang sebegini perlu kita semarakkanlah dan perlu kita dapat dukungan, dan dukungan itu, mandat itu of course daripada top management kita dan daripada YBM sendiri. Kita menggambarkan bahawa usaha Mardi, jadi dengan ahli-ahli sains tempatan, pakar-pakar tempatan, kita boleh melahirkan benih sendiri. Ini yang kita berbanggalah di atas pengeluaran ayam saga ini. Di gerai jualan, lahirlah satu ruang baharu, tempat rakyat dapat menarik nafas lega. Harga diturunkan, kos dikurangkan, dan hasil segar sampai terus dari pengeluar kepada pembeli tanpa orang tengah yang menambah beban. Jualan Agromadani ini adalah satu inisiatif kerajaan yang mana telah dikenalkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad bin Sabu, iaitu Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada 16 April 2023. So program ini merupakan salah satu program yang dijenamakan semula daripada program jualan terus daripada ladang yang dulu kita kenali sebagai JTDL, nama ringkas dia lah. So matlamat dan konsep dia sama sahaja, iaitu kita membuka banyak lagi pasaran kepada rakyat, memudahkan mereka untuk mengakses kepada barang-barang segar lah. Jualan Agromadani ini sebenarnya dia melengkapi apa yang telah dibuat oleh KPKM. Selalu kita diberikan persoalan oleh YABPM lah. Dia selalu bertanya kepada kita senario yang buruk lah, kita kata worst case scenario. Dalam kes senario terburuk, contohnya begini pertanyaannya, apakah jaminan anda bahawa apabila kita rasionaliskan subsidi ini, harga tak naik? Rakyat
tidak dibebankan dengan peningkatan harga ayam dan juga telur. Jadi kita bagi tahu kepada YBPM dan juga kepada YBM, kita ada jualan agromadani. Di sinilah kita melihat makna sebenar keadilan harga. Bukan sekadar slogan, bukan hiasan dalam laporan, tetapi bantuan yang nyata untuk setiap keluarga yang mengira setiap ringgit demi kelangsungan hidup. Melalui program JAM ini, komoditi diperluaskan kepada kita ada barang kawalan, kita ada produk segar dan juga komoditi-komoditi yang terpilih lah. So apa-apa yang menariknya untuk di JAM ini, kita memang membawa barangan yang lebih murah 30% berbanding harga-harga di pasaran lah. Pada tahun 2024, kita ada menjalankan satu kajian keberkesanan pelaksanaan jualan agromadani ini dan menunjukkan bahawa 94% pengguna memang sangat berpuas hati dengan harga yang ditawarkan dan 89% pengguna merasakan perkhidmatan yang ketara berbanding harga pasaran dan 92% pengguna menyatakan akses kepada produk adalah mudah dan mencukupi. Yang peratusan itu adalah disumbangkan oleh 6,027 bilangan responden di peringkat pengguna. Ini adalah platform pelengkap kepada dasar kita. Jadi kita dah ada plan A dah ada, plan B dah ada dan ternyata plan A berjaya, maka plan B ini dia berjalan seiring. Jadi pada peringkat KPKM kita memang mendapat peruntukan yang saya kira peruntukan yang lebih besar untuk menjalankan jualan agromadani untuk kita tawarkan barangan-barangan keperluan rakyat pada harga yang terjangkau lah kita katakan. Masa mula-mula kita buat jualan daripada April 2023 hingga Disember 2024, rakyat sebenarnya telah mendapat penjimatan sehingga 71.44 juta ringgit Malaysia. So ini menunjukkan satu angka yang sangat besar dan secara tidak langsung memberi benefit kepada penghuni isi rumah. So manakala and then the batch kedua yang kita ada buat batch kedua iaitu bermula daripada Julai hingga Oktober 2025 ini. So kita mendapati bahawa 6.6 juta pengunjung hadir ke lokasi yang kita jalankan jualan agromadani. Program jualan madani ini memang direka khas untuk memindikkan rantaian bekalan barangan lah, yang mana kita membawa terus barangan daripada ladang, kolam dan juga jeti ke tapak jualan. Yang ini secara tidak langsung kita mengurangkan lapisan orang tengah, yang mana kebiasaannya di peringkat orang tengah itulah yang menambahkan kos di situ. Sehingga kinilah jualan ayam dengan telur sahaja mencapai jualan sehingga 7.3 juta. Yang ini secara tidak langsung membantu mengurangkan ketidaktentuan harga di pasaran, terutama bagi barangan asas harian. Selain daripada harga barangan yang ditawarkan jimat 30% berbanding dengan harga pasaran setempat, kita juga ada menyediakan jualan combo madani. Di setiap program jualan agromadani kita memang ada sediakan combo madani. So yang mana sehingga kini kita telah berjaya menjual sebanyak 194,000 unit combo madani. Dan ini adalah satu-satu semasa kita membuat kajian dan pengguna memberi respon yang baik dan mereka menanti-nanti adalah combo madani itu sendiri. Dari ladang yang penuh kehidupan, ke pejabat yang penuh pertimbangan, hingga ke pasar yang penuh harapan, setiap usaha bergerak dalam ritma yang sama. Keberanian kementerian di bawah pimpinan YB Menteri dan KSU bukan sekadar perubahan polisi, tetapi satu ikhtiar berterusan untuk memastikan makanan negara sentiasa cukup dan terjamin, kekal tersedia, kekal menjadi hak semua. Selagi petani, penternak, peladang dan nelayan diberi kekuatan dan rakyat diberi kelegaan,
masa depan bekalan makanan negara akan terus berada di landasan yang meyakinkan. Mensentuh semula subsidi ayam dan telur bukanlah perkara yang memudah. Ia memerlukan political will dan keberanian untuk melakukannya. Kita dapat lihat menteri akhirnya berani mengambil keputusan walaupun berat. Dalam soal subsidi ayam dan telur, menteri memilih untuk melihat isu ini secara jujur dan berfakta. Rasionalisasi yang dilaksanakan bukan untuk menekan rakyat, tetapi bagi memastikan peruntukan digunakan dengan lebih berkesan. Ramai yang jangkakan harga akan melonjak apabila subsidi ditarik. Namun alhamdulillah, apa yang berlaku sebaliknya. Bekalan ayam dan telur kekal stabil dan harga di pasaran terus munasabah untuk pengguna. Pada masa yang sama, kerajaan Madani berjaya menjimatkan sekitar 1.2 bilion ringgit setahun, manakala industri bergerak ke arah yang lebih sihat dan berdaya tahan. Dalam masa yang sama, tumpuan menteri bukan sekadar pada penjimatan fiskal, tetapi pada langkah yang terus dirasai oleh rakyat. Program jualan agro madani telah diperluaskan sebagai antara ikhtiar untuk meringankan kos sara hidup rakyat dengan penjimatan harga antara 10 hingga 30%. Sehingga Ogos 2025, sebanyak 13,484 jualan agro madani telah dilaksanakan di seluruh negara, membolehkan rakyat mendapatkan bekalan makanan segar dan berkualiti terus daripada ladang. Lebih penting, program ini bukan sekadar jualan murah. Ia menghimpunkan usahawan farma, menghubungkan pengeluar dengan pengguna dan mengukuhkan rantaian bekalan makanan tempatan. Kesemua pendekatan ini mencerminkan gaya kerja menteri yang berani membuat keputusan yang tidak mudah, bekerja berasaskan data dan kebajikan rakyat terus menjadi keutamaan selama 3 tahun beliau menerajui KPKM.